juga tuan pernah jadi seorang associate director di Phillip Capital sebelum ni kan, right? So saya sangat interested to know apakah mindset orang-orang yang kaya ni tentang risiko dan juga bagaimana mereka tengok pelaburan. Bagi mereka, terutama sekali mereka yang ada income yang tinggi, mereka merasakan bahawa mereka tak perlu melabur. Okay? Because mereka merasakan bahawa income ataupun pendapatan yang ada yang mereka perolehi sudah mencukupi untuk menjamin masa depan mereka. Okay? Kemudian mereka merasakan income mereka yang tinggi, mereka dah ada allocation yang diperuntukkan dalam EPF. Setiap gaji mereka akan dipotong EPF dan bagi mereka merasakan itu sudah cukup. Okay. Bagi mereka merasakan risiko sebab oleh kerana duit mereka ada agak banyak, jadi mereka akan rasa risau jika berlakunya downside, jika berlakunya market merudum, jadi mereka akan kehilangan kebanyakan daripada aset ataupun wang yang mereka simpan. Sebab itu mereka merasakan bahawa tak perlu melabur. Okay? Because of satu, market risk. Satu lagi mungkin mereka merasakan bahawa stock market ni dah banyak sangat naik, and they thought that there's no opportunity anymore to make money in the stock market because the market has run up. It's true enough kan, kalau kita tengok Dow Jones dah naik, Nikkei pun dah naik, banyak pasaran semua dah naik. Sebab itu merasakan mereka agak skeptikal untuk nak melabur. Tetapi sebenarnya kita pun tak tahu bila kita nak melabur. Sekarang ni kita tengok market naik, nanti besok bila market turun, bila market dah jatuh dan turun, kita takut pula nak invest sebab kita tengok market dah teruk, tak payah invest sekarang. So bila masa lagi kita nak invest? So that is mostly the dilemma yang these high income people yang ada. So might as well I just keep my money and simpan, put in FD. Okay, and not realizing is that bila dia letak wang mereka di dalam FD ke, that one of course akan beri interest rate ataupun interest every year, but inflation will eat up dia punya savings. Download Malaysia's leading AI investment tool, Value Farm, for free now at Google and Apple Play Store.